Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Munawar, bertemu anda dalam video koleksi keyword untuk menjana pendapatan online. Di dalam video ini saya ingin menunjukkan kepada anda tawaran yang saya berikan kepada anda iaitu berkenaan dengan koleksi keyword yang saya ada. Sekiranya anda follow saya ataupun mengikuti perkembangan saya di Facebook, saya ada berkongsi kepada anda tips ataupun teknik berkenaan dengan keyword. Sebagai contohnya sebelum ni saya ada tunjuk kepada anda bagaimana untuk anda sasarkan yang dipanggil sebagai long tail keyword. Jadi di sini seperti yang anda lihat dalam gambar ini, kalau anda lihat triangle ini, keyword yang paling banyak adalah keyword berkenaan dengan informasi. Mereka yang berminat tentang sesuatu maklumat tapi mereka hanya minat saja, maknanya bukannya semestinya mereka minat dan mereka akan membeli. Jadi untuk minat ada keyword tertentu. Contohnya keyword berkenaan what is X, what is Y dan sebagainya. Kemudian selepas mereka minat, mereka akan menilai produk tersebut. Sesuai untuk mereka ke tidak, adakah mereka perlu beli tidak, adakah ini lebih baik atau tidak. Itu dipanggil mid-tail keyword. Contohnya produk X vs produk Y di sini. Kemudian yang paling bawah sekali sedia membeli, ini jumlah pencarian keyword ini tidak banyak tetapi ianya adalah keyword yang very high conversion sale, dipanggil sebagai long tail keyword. Long tail keyword kalau kita sasarkan untuk menjual produk, maka kita boleh sasarkan long tail keyword berdasarkan brand, nama produk itu dan juga produk number. Mana kalau orang pergi ke Google dan mencari maklumat, contohnya mereka type Nokia brand dan mereka akan type produk number, mana mereka benar-benar ingin membeli produk tersebut. Jadi produk ini punya high sale conversion yang sangat tinggi. Itu yang saya kongsikan di dalam Facebook saya. Saya juga ada kongsikan kepada anda berkenaan dengan keyword kriteria, informasi keyword, navigasi keyword, transaksi keyword. Dan saya ceritakan kepada apakah itu buying, browsing, information keyword. Contoh macam buying keyword ialah cheap, review, reviews, buy, best, on sale dan sebagainya. Ini adalah buying keyword. Buying keyword maknanya orang yang pergi ke Google dan mencari produk menggunakan buying keyword. Mereka ni ada prospek yang sangat tinggi untuk membeli sesuatu produk itu. Jadi saya mempunyai koleksi keyword di mana saya akan tawarkan keyword ini kepada anda dan anda boleh gunakan keyword ini untuk menjana pendapatan anda. Okay, apa yang saya tawarkan kepada anda ialah pertama Amazon keyword. Amazon long tail keyword berdasarkan brand dan produk number. Contohnya di sini, sekiranya anda mendapatkan keyword ini, saya di sini ada berikan anda Amazon product number, buyer keyword, senarai local keyword dan 1 juta keyword. Okay, kalau kita lihat kepada Amazon brand product number ni, saya buka file dia. Ini contoh dia ialah produk daripada Amazon. Okay, ini product name dia, ini original price, kemudian ini current price, number of review. Jadi untuk anda promosikan produk Amazon, anda perlu juga pastikan produk itu mempunyai kriteria yang penting. Contohnya dia punya numbers of reviews dia, average rating dia dan sebagainya. Okay, ini rating, kategori dan link kepada product page. Di sini saya terkumpulkan produk-produk yang mempunyai harga yang agak mahal, di mana anda boleh mendapat komisen yang banyak. Kalau anda lazimnya Amazon akan bayar 6 ke 8% komisen. Dan Amazon ni satu laman web yang established, authority, jadi kebanyakan orang tidak rasa sangsi untuk membeli produk di Amazon. Jadi untuk promosikan produk Amazon ni sangat mudah. Jadi saya sudah sediakan long tail keyword, brand name, campur produk number di sini yang anda boleh sasarkan untuk promosi menjana pendapatan online anda. Contoh di sini saya tunjukkan anda ada produk yang berharga. Di sini ada yang $300, $400, $500, $700 seperti di sini. Kalau scroll ada $1,000. Kalau scroll lagi ada ada 2,000, 1,300 US dollar. Okay, di sini ada juga produk yang berharga sampai 5,000 atau 4,497 US dollar. Jadi ini produk-produk yang telah disenaraikan di sini mempunyai good reviews, mempunyai review yang banyak, sampai ada 930 review, rating yang bagus dan diberikan kategori dia dan link kepada produk page tersebut. Jadi mudah untuk anda promosikan produk ini. Anda boleh pilih mana-mana saja untuk anda promosikan. Ini dia punya nama brand produk dan produk number. Ini long tail keyword yang anda boleh gunakan. Ini sebagai contoh saja.
Kemudian anda juga diberikan satu set juga, ini dipanggil long tail buying keyword daripada Amazon. Ini diberikan kategori dia di sini. Saya berikan kategori. Certain produk di sini mungkin harga dia mungkin ada sikit kelainan. Jadi anda boleh double check di Amazon. Okay. Kemudian di sini ialah long tail keyword juga untuk Amazon yang mana berdasarkan kepada alfabet. Contohnya macam ini adalah untuk C. Jadi apakah produk yang bermula dengan C, kemudian apakah long tail keyword dia. Untuk G, H sehingga kepada Z. Jadi ini ada beribu-ribu keyword di sini. Untuk satu ini saja mungkin ada dalam 3,000, 4,000 keyword untuk satu alphabet ni. Jadi banyak keyword yang anda boleh sasarkan. Okay. Kemudian kita akan lihat kepada 1 juta keyword. Mana saya ada punya keyword yang koleksi yang keyword yang banyak. Ini berserta dengan niche keyword tersebut dan juga PLR articles untuk niche tersebut. Contohnya di sini 1 juta keyword mempunyai kumpulan niche dia. Contohnya kita ambil kumpulan niche 5. Di sini saya diberikan anda career keyword, educational keyword, electronic keyword, real estate keyword dan di sini ada articles dia. Okay, contohnya untuk kumpulan niche 5 keyword ni. Okay, di sini ada career keyword. Untuk career keyword ada 5,000 keyword. Kemudian ada cover letter keyword ada 1,000 keyword. Ini adalah jenis keyword dia. Untuk resume keyword ada 6,000 keyword. Kemudian untuk education keyword dan sebagainya. Setiap ini ada pecahan dia. Contohnya ialah kalau kita buka satu untuk career keyword. Untuk cover letter keyword contohnya. Di sini ada list of keyword di sini. List of keyword, long tail keyword yang boleh anda sasarkan. Okay. Kemudian anda boleh dapatkan artikel di sini. Ini private label right article. Anda boleh gunakan untuk blog anda, untuk ebook anda, untuk buat newsletter, untuk anda buat apa saja yang anda kendaki menggunakan PLR ni. Di sini disediakan artikel yang boleh anda gunakan. Okay. Kemudian saya ada buyer keyword. Buyer keyword saya ada kongsikan kepada anda apa tu buyer keyword. Okay, di sini kita akan lihat contoh buyer keyword dia ialah saya ada bagikan file dia kepada anda. Ini adalah buyer keyword. Okay, setiap daripada buyer keyword tersebut mempunyai sub keyword dia. Di sini saya bagikan kepada anda ada beberapa file di sini. Kemudian yang seterusnya adalah senarai local based keyword. Local based keyword ni adalah orang cari keyword berdasarkan pada satu tempat. Contohnya mereka ingin cabut gigi. Contohnya mereka akan search Michigan dentist contohnya. Ataupun Michigan car insurance. Mana dia based on tempat. Jadi ini lebih spesifik. Anda boleh fokuskan keyword ini. Jadi ini adalah senarai keyword yang saya akan kongsikan kepada anda, jenis-jenis keyword yang saya tawarkan kepada anda. Jadi sekiranya anda ingin mendapatkan koleksi keyword ini, anda boleh lakukan tempahan bermula hari ini, Rabu. Saya buka hingga hari Ahad dengan harga diskaun. Jadi anda boleh gunakan keyword ini untuk membina ataupun menjana pendapatan online anda. Okay. So dapatkan cepat sebelum saya increase price dia, harga dia. Keyword ini sangat baik untuk anda jana pendapatan online. Apa yang perlu anda lakukan sekarang ialah klik butang ini, tempah sekarang, klik butang tempah sekarang dan anda boleh terus melakukan pembayaran dan cek email anda untuk mendapatkan download link untuk anda download ke semua keyword yang saya tawarkan kepada anda dan terus menggunakan keyword ini untuk menjana pendapatan online anda. Okay, simple saja step dia. Klik butang tempahan ini sekarang, kemudian anda akan dibawa ke order page. Anda buat tempahan di situ, lakukan pembayaran dan cek email anda untuk download produk ini. Okey, itu saja. Harap anda dapat menggunakan keyword ini dengan sebaik-baiknya. Okey.